Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kedua, unit ketiga. Sifat orang yang bersyahadah sentiasa berusaha. Jadi, bila kita sudah bersyahadah, nombor satu tadi kita berani kan, adalah logik dia, iaitu Allah yang beri izin dan ikut kehendak Allah. Sama ada semua makhluk atas muka bumi ini boleh bagi manfaat atau tidak. Manakala untuk sentiasa berusaha ni, dia lebih kurang jugalah. Dengan kehendak dan izin Allah, kegagalan itu kadang-kadang Allah yang buat dia jadi macam tu. Kadang-kadang kejayaan kita pun, kita punya achievement kita pun boleh jadi dengan izin Allah juga. Bukan boleh jadi, memang izin Allah dengan kehendak dan izin Allah. Sebab tu yang kita dah sebut insya-Allah tu sebab Allah yang menetapkan sama ada suatu perkara itu akan berjaya ataupun tidak. Jadi kita teruskan dengan kita punya unit yang ketiga, pelajaran kedua ini, iaitu sifat orang bersyahadah. Sifat orang bersyahadah ni dia akan sentiasa berusaha. Kenapa dia sentiasa berusaha? Sebab dia tahu Allah yang control the variable, sama ada kita berjaya ataupun tidak. Kadang-kadang kita gagal itu ada hikmah dia. Kadang-kadang kita berjaya itu selepas bercuba berkali-kali ada juga hikmahnya. Jadi buku teks ni dimula dengan cerita Ibnu Sina yang dia baca buku Aristotle. Aristotle ni dia seorang ahli falsafah. Orang falsafah ni dia apa? Kalau adik-adik nak tahu, ahli falsafah ni dia banyak fikir benda yang metafizik, kadang-kadang benda yang sangat-sangat berat jugalah. Kadang-kadang benda tu benda logik yang biasa-biasa je. Tapi whatever. Jom kita teruskan. Jadi dia bacalah buku tu kan. Dia baca buku tu, baca sekali tak faham. Ibnu Sina tak faham. Ibnu Sina ni tokoh ilmuwan. Dia ni pakar perubatan, dia juga pakar macam-macam bidang lah. Jadi dia baca buku Aristotle, pertama kali tak faham, kali kedua tak faham, sampai berkali-kali, sampai 40 kali tak faham. Lepas tu dia pun pergi lah kat kedai buku ni. Dengan muka kerut dia, muka yang tak happy tu, orang kedai tu pun tanya dia, "Wahai Ibnu Sina, apa yang aku boleh bantu?" Dia katalah, "Aku baca buku Aristotle ni, ahli falsafah Yunani ni. Aku baca tak faham-faham." Lepas tu orang kedai tu, "Aku ada satu buku yang boleh tolong kau." Dia pun bagilah buku karya daripada Farabi. Farabi ni pun nama seorang tokoh penulis berkenaan dengan falsafah juga, tapi dia orang Islam, dia sudut pandang Islam lah. Dia kata, "Bacalah buku ni. Dia ni buat huraian tentang karya Aristotle." Jadi Ibnu Sina pun baca, alhamdulillah dia faham. Satu persatu dia cuba faham. Jadi di sini kita nak tengok contoh di mana Ibnu Sina dia cuba berkali-kali. Ni bukan orang kaleng-kaleng ni, orang bijak pandai ni, tokoh ilmuwan. Pun ada kesulitan apabila kadang-kadang dalam kehidupan mereka kan. Dan ada satu lagi kisah yang kita boleh ambil pengajaran. Rasulullah SAW sendiri dia sentiasa berusaha dalam dakwahnya. Kita lihat di kisah Taif. Di Taif dia bertemu, dia prepare betul-betul. Rasulullah baginda dia prepare betul-betul nak berdakwah di Taif. Pergi berjumpa dengan pembesar-pembesar. Dan sekali pembesar-pembesar tu tidak menerima dakwah Rasulullah dan dia memanggil semua anak-anak kecil untuk baling batu kepada Rasulullah. Sehingga kan darah yang mengalir memenuhi sepatu ataupun kasut Rasulullah. Jadi melihat perkara ini, malaikat turun, dia kata, "Kamu nak tak kami ini hempap gunung kepada orang-orang Taif ni?" Rasulullah kata, "Jangan." Rasulullah masih lagi usaha. Dia ada lagi harapan untuk mereka untuk masuk Islam. Dan berkat kesabaran itu, dia boleh je kata, "Malaikat, kau bunuh je lah semua orang Taif tu, hempapkanlah gunung." Tapi Rasulullah tidak begitu. Dia sabar, dia konsisten, dia berusaha, sentiasa berusaha, istiqamah dalam usaha dakwahnya. Dan akhirnya kita tengok sekarang generasi yang seterusnya itu masuk Islam. Jadi ramai orang Taif sekarang, kesemuanya masuk Islam. Jadi itulah dia. Berkat kesabaran, berkat istiqamah, iaitu bersungguh dan sentiasa melakukan usaha. Itulah dia sifat yang ketiga. Dan kalau kita boleh tengok juga di sini, Allah beri kita kuasa untuk buat pilihan. Dan pilihan itu sama ada kita nak buat ataupun tidak.
Dan bila seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh hingga berjaya, kadang-kadang kita harus tak kecewa dan juga tak gelisah sama ada benda tu berjaya ataupun tidak. Sebab kita tahu itu dengan izin Allah. Dan kita juga boleh doa dan tawakal, dan doa itu juga boleh mengubah mengubah takdir. Is that the correct word to say it? Doa boleh memberi, boleh menukar natijah lah. Tapi kita kena usaha dulu. Usaha tak ada, nak doa dan tawakal apa? Macam itulah. Dan saya suka sebut saya punya kawan, saya punya kata ni, dia kata doa ada dua. Ini dia punya quote sendirilah, bukan kata-kata ulama. Doa yang lisan tu, dan satu lagi adalah doa amal. Dia doa je nak ni tapi tak usaha, tak jadi kan. Jadi dia kena doa, dan dia kena doa menzahirkannya melalui amalan-amalannya. Jadi apa lagi yang kita boleh dapat kat sini? Jadi sifat orang yang beriman, bersyahadah, dia sentiasa berusaha, kerana macam saya kata ni, kadang-kadang kegagalan tu ada hikmah yang Allah nak ajar kita, dan kadang-kadang kejayaan itu bukan kadang-kadang, memang kejayaan ataupun kegagalan tu dengan izin Allah. Jadi kita teruskan usaha. Dan berkenaan tentang berputus asa ni, ada sebuah ayat Quran di suratul Yusuf 85. Ni ketika adik-beradik dia buang Yusuf, lepas tu dia hilang, ada pedagang yang lalu ambil. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah. Innahu la tayasu min ruhillah illa alqaumul kafirin. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang kafir je. Jadi orang Islam, Allah kata jangan putus asa, sebab itu adalah sifat orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kita kena ambil iktibar, dan basically itu sahajalah. Jadi kalau saya nak mudahkan tentang sifat, saya tak tunjuk pula ayat tadi. Di sini. Itu yang saya baca tadi. Jadi kalau saya nak ringkaskan kat sini, yang pertama adalah orang bersyahadah, dia sentiasa berusaha. Sentiasa usaha, sebab dia tahu usaha ni ada dua je, sama ada berjaya ataupun gagal. Tapi kita tahu kedua-dua ini adalah Allah yang tentukan. Jadi kalau berjaya, alhamdulillah. Kalau tak berjaya, ada hikmah di sebaliknya. Yang penting teruskan usaha. Dan bila tidak berjaya, kita kena tukar strategi, perbaikan apa yang boleh diperbaiki dari segi usaha kita itu. Dan itulah, wallahu a'lam. Dia macam mana nak kata, tajuk ni dia senang faham macam ni lah, jangan give up. Jangan give up. Sebab bila give up, dia tak yakin bahawa Allah boleh bantu dia. Dia tak yakin bahawa Allah boleh bantu dia. Walhal semuanya berlaku dengan izin Allah. Walhal kegagalan kita yang kita alami itu izin Allah juga. Dan itulah dia. Janganlah buat benda yang mustahil lah. Itu lain cerita lah. Benda yang mustahil tu jangan nak terbang. Naik kapal terbang, janganlah nak terbang guna tangan. Itu benda mustahil tu janganlah diusahakan. Itu namanya ada beza pandai dan bodoh. Wallahu a'lam. Itulah dia pelajaran kedua, unit ketiga. Orang yang bersyahadah sentiasa berusaha.